Hari ni mai try menu baru style kita deh. Cong konทำอาหาร ataupun orang masak. Hari ni kita akan buat menu kai klub pen thot salt black pepper style kita deh. Pas belum nak kita tengok tolong tekan like, ke cherry kita sikit dah. Cara ya ke. Mula-mula kita ambil acicak le sudu setengah dah kita buh le ye deh. Lepas tu kita ramah-ramah wi acicak tu serang masuk lisi ye lu dah. Agak boleh dah ke kita buh le tepung dah. Pen thot crop kita dah kita gelomok molek lu dah. Wi rata molek dah. Taruh ni boleh dah ni. Lepas kita gelomok air kita sudah dah ke. Kita mai goreng je pula dah. Mula-mula kita buh minyak masuk dulu dah. Minyak ni moleknya berlebih sikit tak apa. Lepas tu kita tunggu minyak ni panas molek dulu dah. Belum kita nak buh air dah. Apabila minyak panas dah ke kita ambil air kita gelomok tepung sat ni buh masuk dah. Air je molek buh ketul-ketul dah. Tak payah buh kaligus takut tepung masuk le minyak tu dah punah dah. Rugi saya minyak buh ketul-ketul je dah. Lepas tu kita kokok kucak air kita dah. Kita takut dia lekat koli dah. Kokok kucak slow-slow je dah. Ni garing dah air kita. Tengok ni nampak ni. Garing beg ni molek ni. Apabila air kita garing molek dah kita tangguh naik je dulu dah. Lepas tu kita sejak minyak je dulu dah. Sama taruh kita sejak minyak ke kita mai buat sok je pula dah. Mula-mula kita buh minyak masuk dulu sikit dah. Minyak kita goreng air tak ni dah. Apabila minyak panas dah kita buh air putih dengan terus masak kita cicil sak ni dah. Lepas tu kita rokok tumis je dah. Tumis biar masak molek dulu dah. Moleknya air putih terus masak kalau boleh berang moleknya berang dah. Ni masak taruh ni boleh dah ni. Lepas tu kita buat air masuk sikit. Lepas tu salt black pepper bag ni dah kita bakar dah. Buh masuk. Agak-agak dah ni kita bakar dalam 2-3 sudu kot tu lah dah. Lepas tu kita buh sok cirai dalam sudu lebih-lebih kot tu ada. Sok cili ni kita bakar dalam sudu lebih-lebih kot sama dengan sok cirai dah. Lepas tu kita buat acicak masuk dah dalam 2 sudu setengah kot tu ada. Lepas tu sakar dalam 2 sudu setengah kot kita bakar dah. Lepas tu baking dah suka hati dah. Kalau pia tak makan baking tak payah buh tak apa. Lepas tu kita kucah lu. Kucah wi salt black pepper kita busak ni wi rata molek dah. Mudah-mudah wi kakah cur dah. Ni hancur tara ni boleh dah ni. Lepas tu serah kecak lu ambil rasa lah mana dah. Sedap dengan mulut kita nak dak dah. Kalau sedap dah ke kita ambil air kita sejak minyak sak ni dah. Buh masuk. Lepas tu kita gau wi air gelombok ngasak molek lu dah. Hok pia nampak video ni tolong tekan like, tekan share wi kita tak dah. Agak boleh dah kita perlu dah pakcik masuk dah. Kalau ada dah bawel moleknya buh dah bawel tak campur-campur dah. Lepas tu kita goreng wi atas daun pakcik kita tu masak sikit dah. Ni masak kadar ni boleh dah ni. Lepas tu kita boleh tangguh berpinggir dah. Menu kita buat sosok mudah kali dah ni. Orang tak biasa buat boleh terawak tengok dah. Kalau piyah biasa buat dah jumpa komen ayat kita tak dah buat menu gapo dah. Kai klub pen thot salt black pepper style chong kon tam ahan sudah dah. Kalau piyah nak terawak je boy terawak tengok dah. Kalau tak faham mana posok mo komen ayat bawah dah.